hampir 7,000 km aku dah pakai. Tak kotor mana, cuma biasalah habuk. Okey, habuk grease. Okey, assalamualaikum guys. Bertemu kembali dalam channel aku dulu Budak Gagal. Alright. So hari ni aku nak buat check up sikit. Okey. Aku punya poli yang aku baru pasang sebelum aku pergi ke Thailand hari tu. Okey, kita tengok jap mileage dah berapa. Total mileage 43,000. Trip B. Okey, 6,800. Hampir 7,000 kilometer aku dah gunakan poli Force Magnus ni. Dan aku tak buka sebab aku memang jenis malas sikit nak buka-buka servis CVT ni. Alright. So sebelum tu kita ambil sekali tools kita, standby kan tools kita dulu. Selagi aku tak rasa macam ada problem, aku tak akan buka lah biasanya. Ni aku dah rasa ada bunyi yang tak berapa cantik. So jom kita pergi buka. So seperti biasa, barang-barang yang korang perlukan. Gun, okay. Dulu aku pakai T8. So aku lagi prefer sekarang ni senang pakai ratchet ni. Lepas tu kita perlukan socket box yang ni untuk buka clutch show. Lepas tu kita perlukan 19. Mana 19 ada tak? Ok, ni 19. Kita perlukan 22 untuk puli depan. Ok, yang ni 22. So lain-lain tak ada. Kita biarkan dulu dalam. Right, jom. Okey, kalau tengok secara kasar dalam macam masih tak terlalu kotor. Tapi ni mesti dah berabuk lah. Nampak? Sebab tu aku dah rasa macam tak berapa tu. Dah kotor, dah berabuk dan korang tengok dah kena. Tapi cun lagi. Masih kecil kan. Cuma dah ada abuk lah. Abuk tu kering. Tengok puli kita. Okay. Bersih. So korang tengok kalau puli ni okey, dia takkan berkilat. Dia mesti macam kasar je. Tu mana tak ada masalah. Kalau berkilat tu ada something wrong lah. Standard lah. Nampak dah ada abu Okey. So korang boleh tengok kat sini, tak adalah kotor mana. Okey. Nampak? Ini hampir 7,000 km aku dah pakai. Tak kotor mana, cuma biasalah habuk. Okey, habuk grease. Bila grease dah lama dia dah kering, memang dia akan jadi habuk macam ni. So kita boleh servis balik, cuci balik dan greasing balik lah. Okay, so ini kita dah tengok tadi puli ni, puli Force Magnus lah. So ini puli dia, puli Force Magnus. Slider pun nampak macam cantik lagi. Slider yang aku gunakan ni dia memang datang package dengan puli ni, slider Daytona. Cuba tengok. Slider pun macam cantik lagi, tak longgar sangat. Dah 7,000 tau slider Daytona. Roller memang standard lah, akan makan sikit. Ini pun roller second aku pakai ni, bukan roller baru. Sikit lah makan, sikit sangat, boleh lagi. Boleh lah kau dah pakai 7,000 lebih kan. So biasanya kadang-kadang kalau macam ni aku pakai je lagi. Rasa tak ada gegar ke apa, elok okey, pakai je. Yang takut pecah tu kalau korang memang jenis bawa rembat. Kalau kau jenis tahu jaga macam mana, tak ada masalah insyaAllah. Yang lain-lain tak ada masalah. Puli ni nampak okey. Dia punya face pun nampak, belting pun nampak macam naik sampai atas. Alright. So aku nak cuci dulu. Used to be your girl, now I'm just to be the girl. You're sitting on your feelings and sipping on my
I'ma do it on my own now. Now that you're alone, got you looking for a clone now. That's how I'm getting down, destined for the center crown. Singing loud.